Selepas 14 tahun beroperasi di bangunan sewaan, Kolej Islam As-Sofa akhirnya mulakan langkah membina kampus tetap di Rembau menerusi projek pembangunan bernilai 15 juta ringgit. Ketua Eksekutif Kolej Islam As-Sofa Dr. Muhammad Sufi Ibrahim Al-Hafiz berkata pembinaan kampus berkeluasan 35,000 kaki persegi itu mampu menampung sekurang-kurangnya 1,000 pelajar dan dilengkapi pelbagai fasiliti. Beliau berkata setakat ini reka bentuk serta pelan arkitek kampus berkenaan telah siap dan sasaran pembinaan adalah dalam tempoh 2 tahun bergantung kepada kutipan dana yang berjaya diperoleh. Kolej Islam As-Sofa ini merangkumi pembinaan bangunan utama, bangunan kelas, makmal komputer, bangunan jabatan penyelidikan dan pelbagai lagi kemudahan yang akan memberi keselesaan kepada pelajar yang melanjutkan pengajian dalam pelbagai jurusan agama yang ditawarkan di kolej ini nanti. Oleh yang demikian, beliau menyeru orang ramai dan mana-mana badan korporat untuk sama-sama menyumbang kepada pembinaan Kolej Islam As-Sofa ini yang masih memerlukan dana sebanyak 14.8 juta ringgit. Dan ini salah satu investment, investment yang tidak akan ada rugi, wa tijaratan lan tabur, tidak akan ada kerugian kerana apa? Kita berjual beli dengan Allah. Salah satu jariah kita dan insya-Allah manfaat itu kita akan dapat sebagai bekalan kita di akhirat nanti insya-Allah. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan bagi pembinaan kampus tetap Kolej Islam As-Sofa boleh berbuat demikian ke nombor akaun tertera atau hubungi Ustaz Shah di talian 013 2107 642. Malaysia terus